Daging goreng merah Kak Yo. Ni makan dengan nasi panas-panas. Nyakuk molek lah Kak Yo. Ada daging hari ni nak buat ke apa ni? Kita nak buat daging merah Kak Yo deh. Atau daging goreng merah tu lah deh. Ni Kak Yo, cedek daging boleh setengah kilo Kak Yo. Kita nak rebus dulu deh. Letak air, letak po deh. Kena rebus ya dia cak merah lah Kak Yo. Lepas tu kau pergi goreng deh. Turun daging. Kurang lagi. Lepas tu boh ni Kak Yo. Apa ni? Sot labu ni Kak Yo. Nah, gitu deh. Teko goreng pun kita nak buh juga sikit lagi. Ni kita masuk cak lah sikit. Nak jadi merah molek deh. Cak tu warna Kak Yo. Okey. Lepas tu katok akar pakcik ni. Akar tumbar Kak Yo. Okey. Bawang putih boleh 2 ulah. Aloh, duk lekat dengan daun tumbar. Kurang lagi. Kucah-kucah ya sikit. Cak duk tupuk gitu. Okey, katuk tudung. Rebus dah 15 minit Kak Yo, agak kata masuk boleh katuk api. Okey. Masuk dapur rebus. Tu dia. Kita nak buat tubik pada air deh. Lambat sejuk pula dia tak buat tubik. Cebok sejak situ. Tu dia. Oh. Caya pun jangan dah. Makan pun kena sedap gak Kak Yo deh. Lepas tu tadi kita potong letek orak Kak Yo. Okey. Sama taruh nanti lauk sejuk Kak Yo, mai kita potong bawang, potong lado deh. Bawang holeng ni. Boh gila deh. Nak makan banyak mana ikutlah hak tu. Kita masuk boleh 2 teh Kak Yo. Kau tok situ dulu. Ya, okey. Lado besar gini. Masuk hak merah, hak hijau. Ya. Hijau katik. Okey. Lepas tu jagung muda ni nak masuk boleh, tak saya masuk pun tak apa Kak Yo deh. Kena-kena demo buat, tak masuk Kak Yo. Kita potong gini. Okey. Letak sini. Lauk pun boleh potong lah ni Kak Yo. Hirih deh. Letek orak Kak Yo. Kita hirih nipis-nipis deh. Tu comel ni Kak Yo. Jangan pahu sangat. Dia pahu payah nak hirih. Tak jadi keping jadi hancur. Gini molek Kak Yo. Kalau kita rebus pahu dah jadi hirih nak pecah deh tak molek. Ni. Tu. Hat ngadeng ni. Daging merah sungguh ni. Belah merah lek tepi pun. Hirih semua dah Kak Yo. Mari tak koli. Tumis bawang putih boleh 2-3 ulah. Godeh sikit. Tibuk tak apa. Okey, sap sikit. Ni cicir-cicir biar halus-halus. Tu minyak Kak Yo. Panas dah turun bawang. Tumis bawang dulu. Oh, bawang sedap ni. Turun daging. Wah, ye. Tu sekali Kak Yo. Dia belana juga weh. Ni. Goreng agak kata daging tu jadi garing sikit-sikit Kak Yo. Kuat pi kuat deh. Nak molek yo deh. Api nyala sepo dalam kedak tu baru sedap. Bang hangit koli sikit-sikit deh. Tapi yang hangit dah lah. Nama pahit. Nampak nak garing dah Kak Yo, kita prung selalu dah. Buh rasa Kak Yo, buh sot merah ni sikit. Okey. Sot tiga. Air cicak. Cicak bukit. Gula. Aji. Goreng. Tu, bang sedap tu. Turun sayur. Wah, je. Aloh, hok ni pun nak golek turun gatik. Dia memang tak ada buh yo. Ni. Oh, ni ngedeng kita Kak Yo. Ni. Itulah tu nak hangit dah tu. Bang wangi molek. Hangit koli sikit-sikit gini. Sedap Kak Yo. Okey. Sudah dah ni Kak Yo. Katuk api. Masak dah. Payah ke mudah Kak Yo? Tak payah lila ni.
Tu turun beras selalu dah. Alah, dek sana pak dah ni. Tu. Ni. Tu dia. Menu mudah-mudah tapi makan sedap Kak Yo. Turun dah tumbah, beras lagi. Sebutlah dah hitam Kak Yo. Tu dia. Super makan kedai Kak Yo. Daging goreng merah Kak Yo. Ni, boleh gini Kak Yo. Resipi ni jadi. Pakai gitulah Kak Yo. Sedap Kak Yo. Oh.